Oke, hari ini kita nak masak apa nih? Telur goreng. Telur goreng. Oke, hari ini kita nak masak telur goreng. Hello, welcome back to my channel, Matrick Malong. Hari ini kita dekat kampung, so kita nak masak telur goreng. So, yang ni bahan-bahan dia lah. Kita pakai bawang, telur. Ni kita punya kuali lah, kita pakai yang ni. So, ni kita masukkan bawang ke dalam telur. Okey. Mula-mula kita kasih kocak dia dulu. Kita gaul dia. Kasih dia sampai rata. So rasa dia sebati lah, balance nanti. Campur bawang. Okey. Api pun sudah pasang. So kita tinggal nak simpan minyak lagi. Okey, so kita sudah simpan minyak ke dalam kuali. So sekarang kita tinggal tunggu minyak panas saja lagi. So ini dia tadi hasil dia. Kita sudah kacau-kacau dia tadi. Kita tinggal tunggu minyak lagi. Tunggu minyak panas. Okey, ini dia. Telur pun sudah masuk ke dalam kuali. So kita tinggal tunggu masak saja lagi. Ini kita punya chef hari ini. Dia yang masak. Api pun sudah setting. Kita pakai yang kecil punya supaya telur tidak rentung lah. Okey, so ni hasilnya telur goreng yang dah dimasak oleh kita punya chef. Ini dia. So sekarang dia nak masak ikan apa ni? Ikan sungai. Nama dia? Tahu. Nama dia tak tahu. So dia nak masak. So kita tunggu nanti masak apa? Mungkin goreng lah. Okey, mula-mula sekali kita basuh dia lah. Sebab ni dia dalam peti ais. So kita nak bersih-bersihkan dia dulu lah, sebelum kita nak masak dah. So ni dia punya bekas lah, kita simpan dia nanti. Ini minyak masak tadi lah. So kita kena cuci bersih-bersih lah. Okey, so ikan sudah siap dicuci lah. So kita nak tambah serbuk. Ini serbuk apa ni? Kunyit. Ini serbuk kunyit lah. Bagi dia berwarna sikit. Lepas tu kita tambah garam. Kita letak sedikit garam. Okey, kita tambah sedikit bicin lah. Bicin, garam dengan kunyit. Okey. Ikan pun sudah siap dibasuh lah. Okey, selepas kita campur bahan-bahan tadi, kita gaulkan dia. Kita gaul dia sama rata lah. Untuk dapatkan dia punya texture rasa tu. Kita kasih goyang-goyang dia sikit. Kita gaul dia. Gaul. Okey, so sekarang kita tengah panaskan minyak lah. Kita nak masukkan ikan ni ke dalam kuali sini. Kita tunggu minyak panas sekejap lagi. Okey, so kita masukkan ikan ni. Ni masukkan habis lah. Kecil. Kita masukkan sikit dulu lah guys. Nanti kita masukkan lebih lah. So kita sekarang tunggu dia masak, nanti kita pusing dia balik lah. Okey guys, so ini makanan kami orang lah untuk tengah hari ini. Ini semua sudah siap. Yang ni ikan goreng sungai lah. Yang ni telur goreng. Yang ni apa ni? Yang ni kari udang. Yang ni Belacan goreng. belacan goreng. Yang ni
sambal udang. Oke guys, so kami akan makan dulu lah bersama saya punya istri. Oke guys, bye bye.